Aku rasa untuk Piala AFF bulan Jun dengan Piala ASEAN FIFA bulan September nanti, Tan Cheng Ho kena berani buat perubahan. Jangan terlalu bergantung pada pemain yang umur dah meningkat dan prestasi pun makin tak konsisten. Ini masa untuk suntik tenaga baharu. Nama pertama saji, Brad Tapp. Dia bek tengah tulen yang juga boleh bermain sebagai pemain tengah bertahan. Fizikal dia bagus, tenang bila pegang bola dan selesa bermain dari bawah. Dalam sistem Tan Cheng Ho yang suka pasukan kekal rapat dan bina serangan dari bahagian pertahanan, Brad memang sesuai. Dia boleh jadi pelapis berkualiti, malah berpotensi jadi pilihan utama kalau cepat serasi. Lepas tu Caden Cole. Ramai orang tengok dia sebagai prospek pertahanan yang ada masa depan. Dia masih muda, agresif, laju dan berani masuk perebutan bola. Malaysia perlukan pertahanan yang lebih segar sebab ramai pemain senior tu dah mula hilang kepantasan. Kalau diberi peluang awal, dia boleh bina keserasian dengan skuad untuk jangka panjang. Yang ketiga ialah Joshua Robinson, bekas pemain Akademi Arsenal. Dia juga pemain pertahanan yang dibentuk dalam persekitaran bola sepak England. Kelebihan pemain macam ni ialah disiplin taktikal dan kefahaman permainan tanpa bola. Itu memang sesuai dengan corak permainan Tan Cheng Ho yang mementingkan organisasi bertahan sebelum melakukan serangan balas. Nama keempat, Manuel Hidalgo. Ini memang tak perlu banyak cerita. Musim lalu dia antara pemain paling kreatif dalam Liga Super dengan sumbangan gol dan bantuan gol yang sangat konsisten. Dia boleh bermain sebagai pemain sayap atau nombor 10. Malaysia sekarang kurang pemain yang berani pecahkan benteng lawan melalui hantaran akhir dan gerakan 1 lawan 1. Hidalgo boleh tambah dimensi itu. Dan akhir sekali Bergson. Kalau kita bercakap tentang penyudah, memang susah nak cari yang lebih tajam daripada dia. Musim demi musim dia buktikan dia mesin gol. Malaysia perlukan penyerang yang tak perlukan 5 peluang untuk dapat 1 gol. Bergson jenis yang sekali bola sampai dalam kotak penalti, dia tahu macam mana nak selesaikan. Jadi pada aku 5 nama ni patut dipanggil. Brad Tapp, Caden Cole dan Joshua Robinson boleh menyegarkan barisan pertahanan yang semakin berusia. Manuel Hidalgo pula tambah kreativiti di bahagian serangan, manakala Bergson selesaikan masalah penyudah. Kalau Tan Cheng Ho betul-betul nak bina skuad yang lebih kompetitif untuk 2 kejohanan tahun ini, inilah masa paling sesuai untuk beri peluang kepada mereka, bukan tunggu bila semuanya dah terlambat.